Ma, oh ma. Kawan kakak ada jual makanan, mama nak beli tak? Kesian pula siapa dia berniaga. Dia kata mak dia baru nak mula nak jual makanan ni. Sebab mak dia nak buka kantin, mak dia kata. Niaga apa? Alah, baik sebab lah kurang. Ni ma, makanan orang Indonesia. Mak dia orang Indon. Dia jual 5 ketul RM2. Dia macam nama dia kalau dekat Indon orang panggil cilok. Mama nak beli tak? Kakak kesian lah tengok mak dia kata baru mula perniagaan. Kakak naklah suruh mama rasa. Tak nak aku cilok dia, geli aku tengok. Muntah aja. Mama tak nak beli ke? Dia kau kacang mah. Mungkin tu kawan kakak yang buat kot sebab tu bentuk ni macam tu. Mungkin nanti mak dia hantar kat kita bentuk bulat-bulat ke? Tak nak lah mama, bentuk lagi mak. Macam bodoh dia niaga. Kalau macam dia niaga tak ingin nak beli bodoh lah kau Syarin. Ma, support lah mama. Mak dia pun kena mama lah ma. Tak nak aku makan lah kau, kalau makan geli aku. Cuba tanya Cik Su, kok dia nak ke kawan-kawan mama ke? Support lah ma, kesian pula. Memanglah dia kuah kacang tapi mama tak nak lah. Kau nak makan kau makan je lah, Jen. Geli aku tengok kau punya makanan kau. Bodoh lah kau ni.